kita sekarang ni nak beri kesedaran kepada semua orang. Jangan hanya lihat siasatan yang ada ni hanya pada polis. Semua syarikat-syarikat ataupun pelabur-pelabur yang menjadi mangsa vending machine, saya rasa banyak di luar, perlu melihat dalam aspek yang kedua, tindakan oleh pendaftar skim kepentingan di bawah kawal selia. Sebab ramai yang tak tahu kewujudan Akta Skim Kepentingan 2016 ni. Sebab jangan dia tipu ke tak tipu tu nombor 2. Pokoknya, adakah dia berdaftar atau tidak dengan pendaftar skim kepentingan. Jika dia gagal mematuhi pendaftaran di bawah pendaftar skim kepentingan, dia gagal mematuhi keperluan untuk mengadakan pemegang amanah, surat ikatan amanah dan juga mewujudkan akaun amanah yang dikawal selia oleh pemegang amanah, dia telah melakukan lebih daripada 5 atau 6 kesalahan dan semua denda-denda tu melibat jutaan ringgit. Dan kita perlu ambil tindakan kepada mastermind ataupun suspek-suspek yang telah menyebabkan kerugian kepada mangsa-mangsa. Okey, baik Datuk. Jadi ruang masa yang ada Datuk, tip-tip tertentu untuk pengguna mengelak daripada menjadi mangsa. Itu pertama, okey, apa yang mereka perlu kena pasti kita ulang balik Datuk, yang first step dan sebagainya. Dan bagi mereka yang berada di tengah-tengah ni, dah terbuat dah, orang kata tersasar, dah bayar, dah melabur, lepas tu baru rasa macam ada benda tak kena tapi tak tahu nak buat apa. Dah bagikan tip-tip tersebut. Ya, Datuk. Yang sebelum, bila jumpa mana-mana promoter, dia cakap, bang, tolong datang bang, melabur ni bagus bang. Jumpa selalu kat mana tau? Kat shopping mall saya duk tengok, dia jual ni. Okay. Dia kata, ambil lah ini machine, dapat income 1,500. Tanya soalan kat dia. Saya nak tengok surat daripada SSM, skim ini telah berdaftar dengan pendaftar skim kepentingan. Kalau dia tak tunjuk benda ni, cakap kat dia, aku akan laporkan pada SSM, kau kena penjara 10 tahun, 50 juta denda. Bagi tahu kat dia. Jangan melabur. Bagi yang belum melabur. Bagi yang dah melabur, jangan putus asa. Tindakan perlu diambil. Buat aduan. Laporan polis perlu dibuat. Laporan kepada SSM perlu dibuat. Laporan kepada bank negara dibuat. Kita perlu hentikan jenayah mereka. Kita perlu ambil tindakan supaya mereka ni dipenjara, dikenakan dengan denda yang betul-betul mahal sebanyak 50 juta ringgit.